Hey guys, dah ada berita terbaru, ada video terbaru. Okay, jom dengar dulu video dia ni. Dia nak teraju faham macam mana produk yang kita buat ni, dia orang pun tumpang guna. Betul, IB. Dia orang tumpang guna. Universiti Islam Pahang, orang yang nak teraju Pahang tu pun tumpang guna anak-anak dia duduk belajar di situ. Itu produk kita. Betul. Sepatutnya dia carilah produk lain kan. Betul. Sekolah menengah agama kita, dia duduk tumpang cari makan situ, dan anak-anak dia pun dia tumpang ajar situ. Kalau lah kita buat benda yang tak betul, tak payahlah hantar situ. Esko Agama Amdap marah sangat orang PAS hantar anak-anak ke sekolah dan universiti kerajaan negeri. Dia ingat sekolah dan universiti kerajaan negeri tu guna duit UMNO ke, atau guna duit poket dia sendiri. Kalau ada universiti atau sekolah yang UMNO buat tanpa guna duit kerajaan, itu munasabah lah sikit, nak ungkit kan. Seperti contoh macam PAS sendiri, PAS ada pusat pendidikan sendiri dengan menggunakan dana sendiri seperti PASTI, Seriti dan Semiti, dan kita mengalu-alukan kemasukan semua anak-anak, tak kisahlah daripada mana-mana parti sekalipun, UMNO sekalipun, dan kita tak pernah ungkit pun kenapa mereka datang belajar ke kita punya pusat pendidikan. Episod ni sebagai satu bukti nyata bahawa UMNO Pahang masih terperangkap dalam politik elitism, sombong dan tidak bersedia mendengar denyut nadi pengundi muda serta golongan marhain. Jika inilah kualiti kepimpinan yang ditawarkan, kewajar untuk rakyat membuka lembaran baru dalam PRU 16 akan datang. PRU 16 adalah medan penting untuk rakyat Pahang memilih kepimpinan baru yang lebih segar, bersih dan benar-benar berhikmat. PAS komite untuk meneruskan gerak kerja di akar umbi bagi memastikan Don seperti Kerbau tidak terus dipersia-siakan oleh kepimpinan yang gagal. Ayuh, kita talkinkan politik lama, politik bongkak dan politik kedangkalan.